duduk rumah teres, orang kerajaan lah, ramai kat situ. Jadi tahun 85 tu 30 Oktober tu lahirlah bapak aku start motor ni. Start motor sebab nak pergi ambil bidan. Dulu bidan kita kat klinik kecil tu kan. Pukul 3 pagi dekat tu. KK lah. Bapak aku pergi je ambil, balik aku dah keluar dah. Oh, kau keluar sendiri, Mak? Aku keluar sendiri. Allah, mak ini. Aku keluar sendiri, nenek aku sambut. Nenek aku cakap, ya Allah, senangnya budak ni nak keluar. Mau tak senang nak keluar, anak ketujuh dah. Tak keluar tangan sendiri. Keluarlah cepat sikit, lambat lah nurse ni kan. Nenek aku siap cakap, budak ni senangnya nak beranak ni, besar jadi apa ni budak ni. Dia kat situ, mak aku cakap kan. Baik. Baik budak ni. Kau punya baik tu macam menekan tadi. Baik budak ni. Jadi kat situlah membesar. Aku membesar sebelum rumah aku Pak Cik Azli Senario, Pak Ali Bomber. Pak Cik dah betul adik-beradik dengan Pak Japor tu. Jadi aku membesar di kawasan yang orang yang sederhana. Tak adalah susah merempat, tak adalah. Baik.